Hi guys, hari ni aku nak review movie Four Tigers, sebuah movie dari Thailand yang bergenre aksi dan juga fantasy pada mulanya, dan selepas aku tengok, rupanya dia adalah aksi, komedi dan juga fantasy. Memandangkan genre dia macam tu, fantasy dan juga aksi, jadi aku tertariklah untuk pergi tengok bagaimana dia mengolah cerita tu. Dan selepas aku tengok dan aku check dekat internet, rupanya dia adalah universe. Dia ada dunia dia sendiri dan akan ada sambungan daripada cerita yang pertama ni lah. Jadi akan ada yang kedua, cuma tak tahu bila, dan aku baru tengok dia nak expand lah storyline untuk cerita Four Tigers ni. Untuk dari segi storyline, Four Tigers ni aku boleh katakan ada idea. Idea tu ada. Storyline pun menarik. Cuma kelemahan cerita ni adalah durasi dia terlalu panjang, iaitu 2 jam 20 minit. Jadi memandangkan ia ditayangkan di Malaysia pada minggu ini dan di dalam bulan puasa, so bila aku tengok sejam yang pertama, aku boleh katakan sangat mengantuk. Disebabkan 1 jam pertama dia memang bercakap sahaja. Selepas 1 jam dan di hujung-hujung barulah ada aksi. Di hujung baru banyak dia punya aksi. Jadi pada yang tak suka banyak cakap, durasi terlalu panjang, aku tak recommend lah cerita ni. Tapi untuk yang layan genre aksi dan juga fantasy, aku sangat-sangat recommend lah untuk cerita ni, walaupun durasi dia 2 jam 20 minit. Untuk storyline, bila aku kata dia menarik, dia disebabkan ia mengisahkan 4 penyamun pada asalnya, dan kerajaan Thailand ketika itu diorang tidak ada Perdana Menteri. Dia dipanggil ketua kerajaan. Jadi bila diorang kerajaan nak membantras penyamun habis-habisan, di situlah bermula dia punya konflik dia. So penyamun ni, 4 orang ni yang digelar Tiger ni, diorang ni ada kuasa. 3 orang ni dipertemukan oleh seorang perempuan yang pada asalnya dia nak khianat sebenarnya, tapi dalam masa yang sama dia khianat juga di pihak government. Di pihak government pun dia bersekongkol juga. Jadi so bagi aku dalam ni, konflik dalam ni sangat-sangat menarik lah. Jadi 2 jam 20 minit tu sebenarnya orang kata cukup dia punya nak menceritakan the whole story. Jadi untuk yang nak pergi tengok, aku boleh bagi tahu korang kena fokus setiap scene untuk memahami the whole storyline. Kalau korang tengok tu mungkin terlelap sikit ke, terlelap sekejap ke, ataupun korang ada tertinggal beberapa scene ke, korang akan ada yang tak berapa nak faham lah. Kalau korang kena tengok sebab dia banyak konflik yang membawa kepada keseluruhan storyline dalam cerita ni. So 2 jam 20 minit tu bukan 2 jam yang orang kata kosong. Sampai aku rasa macam ada part yang nak kena potong untuk pendekkan 2 jam 20 minit tu. Tapi bila aku tengok, aku tak tahu part mana yang perlu dipotong. Sebab setiap scene membawa kepada penceritaan. Dan dia panjang tu pun, kalau korang tengok nanti, dia banyak flashback juga. Dia macam style drama Korea lah kalau korang tengok.
Jadi dia memang banyak flashback. Setiap watak tu dia ada flashback dia. Especially watak perempuan tu dia ada kaitan dengan salah seorang penyamun, iaitu watak utama dalam cerita ni. Jadi masa tu korang kena fokus lah. Dia pun banyak lah. Dia banyak konflik, banyak berkaitan setiap watak. Jadi aku boleh katakan korang kena fokus untuk setiap storyline, untuk setiap watak yang cuba dia sampaikan. Tapi untuk the whole storyline daripada mula sampai habis, aku boleh katakan ia sangat-sangat menarik. Yang apa orang kata, yang korang sangkakan yang jahat tu tak semestinya 100% jahat, yang baik tu tak semestinya korang nampak baik. Jadi di penghujung tu, bila penyamun ni dah diangkat jadi hero, secara tak langsung government tak suka sebab bila ketua kerajaan yang pertama mati, so akan ada orang lain lah yang ambil alih, kan, ambil alih jadi ketua kerajaan. Jadi perangai diorang tetap sama. Jadi bila rakyat dah sedar yang penyamun ni sebenarnya nak kata baik tu tak, tapi disebabkan diorang ni boleh dikatakan penyelamat lah. Bila rakyat menyebelahi 4 orang tiger tu, government memang tak senang duduk lah, sebab diorang pun ada buat kegiatan, orang kata apa, buat benda tak elok jugalah. Buat tak elok juga. Jadi yang salah seorang dari salah seorang daripada 4 tigers tu, dia adalah dia buat kebajikan juga secara tak langsung dalam movie ni. Itu korang kena tengok lah. Tapi diorang yang menyebelahi rakyat. Jadi rakyat pun sukalah dengan apa yang diorang buat, kan. Nak harapkan government, memang government tak boleh buat apa. Diorang kalau boleh nak tutup setutup-tutupnya apa yang diorang buat. Jadi pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Dari segi storyline, korang rasa okey ataupun 2 jam 20 minit tu cukup ataupun tak? Atau korang rasa ada part yang sebenarnya tak penting pun? Tapi bagi aku, lepas aku dah tengok, macam aku cakap tadi, tidak ada part ataupun mungkin aku rasa aku pun tak expert dalam nak membuat movie, jadi aku tak tahu part mana yang patut dipotong. Sebab kan 2 jam 20 minit tu cukup segala-galanya untuk menceritakan keseluruhan. Pendek kata, dia cukup rencah lah 2 jam 20 minit tu. Sebab tu aku kata korang kena fokus betul-betul bila korang tengok. Jadi korang dah tengok macam mana, jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku review movie yang akan datang. Bye.